Assalamualaikum. Ah, Prof. Ah, Ah, tahniah. Prof pun takutnya. Tapi itulah pengalaman kan. Ah, And I'm glad actually. Actually it's a test juga ah, untuk Uzair tu. ya, Dia ya. pun pensyarah baru juga. Rasanya dalam umur Ah, Syahidullah juga tu. Tapi dia memang orang oh, technical AI. Orang yang pure AI lah. Jadi ya, good that dia baca dengan teliti. So ini pun sebenarnya cubaan-cubaan pensyarah baru nak tengok dia orang ni baca teliti ke tak. So kalau kita dah buat lengkap sangat semua, cik ah, alasan pula, tapi sort of, nanti yang tak ada benda pula dia orang nak komen banyak kan. So manage ya, to see jugalah parts yang perlu tambah baik, yang mungkin kita pun tak sedar POV yang itu kan. Uh, cuma sebelum kita proceed, yang tentang program tu saya ada bincang dengan dia pun atau dengan Dr. Abu juga. Kalau tengok online, saya share sekejap screen saya ni. Hmm, Kalau Chrome tab ni sarjana. Okay. Saya cakap dengan dia orang, ada je sebelum ni Syahid, ya. um, Mhm, yang pelajar-pelajar yang buat apply dalam AI dan minta untuk sarjana dan juga PhD dia orang dalam AI. Ada je, which is common. Jadi itu yang saya kata kat mereka pun, yang ini sebenarnya kalau tengok bidang AI ni memang walaupun Syahidullah tak buat NLP punya algorithm, a very mhm, technical punya parts tu, but you're doing the application. Kalau tengok ini bidang-bidang ni bawah sarjana AI ethics ni langsung tak buat algorithm pun, tapi dia boleh park bawah AI. betul, betul. Faham tak? Kan, jadi ini pun Hmm, ada je. So macam kat UPSI ni kita a bit open part tu. hmm, Jadi mungkin nanya Uzair punya kerisauan sebab dia orang pure AI. Jadi itu yang dia kata macam dia patut raise je lah benda tu in case hmm, hmm, hmm. kalau nanti jadi isu ke kan. Tapi yang Ya, ya. macam Syahidullah punya ni, sebab saya kata kat mereka chatbot ni dah dikira AI agent lah. Sekarang ni I mean Betul. sometimes we call it kan. Betul tak kalau ikut Hmm, Syahidullah betul, punya ni kan. betul. Hmm, hmm. Uh, So it's an AI agent. So inilah kat bawah ni lah. Walaupun tak tahulah Ya. how multi, but multi agent is actually and we can park under AI because it Hmm, talk with each other to achieve specific goals such as in application. Ini application yang dia bagilah. ya, ya. Contoh-contoh tapi application kita Betul. education. So saya Hmm, pulangkan juga sebenarnya pada Syahidullah, what would you like your um, degree, sarjana tu, transcript tu, hmm. tersijil tu nak nampak dalam apa? Nak nampak dalam AI Ya. Gila-gila or AI dalam doktor. Sebab hmm, saya terfikir doktor, saya baru dapat Google Certificate Prompt Engineering daripada Google. okay. So saya nampak benda tu bila saya buat kursus tu seminggu, dia bukan orang non IT, dia kena orang yang tahu tentang AI baru boleh dapat that cert walaupun belajar tentang prompt. Betul. So kalau kita nak kata apa yang saya buat ni, mungkin Dr. Uzai dia terlalu deep macam Prof kata, tapi saya tak buat NLP, cuma on developing the prompt itself orang biasa tak boleh, dia kena orang yang ada dalam AI. Betul. Tu yang Saya kan pun lah. nampak. Sebenarnya even this part tu yang saya kata awak develop platform, even saya tak develop sebab satu my research bukan dalam tu kan. Macam I don't have to do that. So let the student do it. And I don't think just any layman yang tak ada AI Ya. punya orang boleh buat benda tu. Saya Jadi saya takut nanti tanya, dia suruh tukar doktor. Saya nak master in AI. okey tak apa. Itu yang saya nak tahu. Kalau you nak, jadi kita akan thesis tu. Nanti macam mana cara kita positionkan thesis kita tu nanti. Kita akan Betul. bincang banyak macam mana. So nanti tak apa. Once you start writing more, you have all the data apa semua nanti kan. Nanti saya akan tunjuklah kat mana yang boleh nampak kat emphasis tu lebih pada AI. Kan? Hmm, hmm, Dan hmm, macam dia betul. kata ada certain parts tu memang betul boleh saya sebenarnya hari tu benarkan je, tak payah buat appendix sebab nanti nampak pendek sangat pula kan. So, yang biar je lah tu dalam thesis itu pun cara orang kata kita menunjukkan
be done some study. Sebab kalau semua letakkan pendek nanti kosong pula. Saya kata dekat chapter 3 tu yang saya tak komen sangat pasal hal tu. So if you want that, mungkin ada part yang kita boleh tunjuk lah the linkage of the AI tu sendiri, as easy as they thought, macam kita upload lepas tu boleh, it's not just using the AI. And you are developing and then validating. So for me dah nampak dah dari situ, tapi itulah Uzai mungkin dia kata dia cuba, dia berhati-hati. Itu je. Ya, betul. Dia concern lah, takut nanti argue kan, so on kan. Tapi it's good. Saya nampak, saya tak pernah lagi ambil dia jadi pemeriksa sebab selalu dia orang tak benarkan. Sebab bila profesor ni dia orang akan at least suruh Prof Madya, tapi tengok banyak Prof Madya kalau saya bagi kat sini ni, satu dia orang sibuk. Dia orang tak akan baca dan teliti. Jadi Ashadi punya tu pun saya tak pasti. Dia kadang-kadang letak dekat ChatGPT je. ChatGPT pula yang untuk membacakan, yang bagi input which is not entirely ethical lah kan untuk saya. Tapi bagus lah macam Uzair dia baca dengan detail dan dia cuba. Dan dia kata dia baca pun sebab dia rasa boleh faham. Dia seronok dia suka membaca. dia suka tu ya, saya best tu. Betul. Cuma dia macam bagi scene kat saya dia pakai AI, tak terpaksa mengaku pakai AI lah, nanti Prof marah. Tak memang nampak dengan AI, it's okay. Sebab awak tulis lah bahasa Inggeris kan. Tapi kalau bila tulis lah Malaysia guna AI, itu yang masalah sikit tu. Prof yang dia bagi tahu pasal price tu, saya ada letak satu contoh price untuk POE. Mungkin saya kena buat comparison ke dengan price ChatGPT. Saya dah letak dah figure 3.15 tu, harga POE punya. Pada dia tak mencukupi lagi. Saya tengok set. Muka surat. Saya duk membaca PC PhD ni, so kadang dia jadi macam overlap sikit. Muka surat 34 figure 3.15 comparison monthly and yearly subscription. Cuma itulah, saya tak compare dengan ChatGPT, saya just bagi POE punya pricing. Tak nampak dia bawah 3.15 punya figure, bawah 0.3.2, 0.2.1 limitation of computational point POE platform. 3.2, 0.2, 0.1, 0.2. 0.2 juga 1.2, 0.2, 0.1, 0.2. Okay. Dia dalam page ni dia 42 kan kat bawah tu. Ya. Okay. Practical limitation of computational point. So you mentioned the amount harga dia. Cuma mungkin Dr. Uzair bagi tahu tu kena masukkan ni ke Prof? ChatGPT punya harga, Gemini punya harga, adakah tu maksud dia? Oh, the subscription comparison monthly tu. Okay, faham. Ini maksudnya POE ni memang this is how you're going to price it, is it? Ini adalah, dan price ni dia fluctuate. Kadang dia berubah. Hari tu saya tengok macam lain lah, tapi dia tak adalah terlalu cepat perubahan harga dia. Ni I see. adalah. Harga dia berubah kenapa ya? Sebab mata wang ke? Saya rasa dia punya business punya mungkin dia tengok tak ramai orang subscribe, jadi dia ubah dia punya business policy, dia punya harga pricing dia. Kadang-kadang dia ubah computational point tu daripada 10,000 ke dia ubah kan. Saya nampak lah. Dulu masa mula-mula dia bagi banyak untuk attract orang guna. I see. Tapi still lagi boleh pakai lah untuk yang pro punya 2.5, boleh pakai yang free punya version. I see. Cuma saya tak kata dalam proposal saya yang ni free. Nanti dia bias kan. Sebab dia memang kena bayar untuk yang memang. I see. So itulah mungkin maksud dia cost effectiveness tu, itulah kena ada some comparison. At that point, walaupun maksudnya dia fluctuate, sebab because ada kataan cost effectiveness, maksudnya apa tadi ending tu, outcome tu kan, so that it is cost effective. So yes, if it is cost effective, if that is one of kita punya point,
untuk tunjukkan why kena guna kan, salah satu kelebihan Ya. menggunakan ni. Faham. Jadi memang dia kena ada comparison lah usually. Okay. Kalau yang satu lagi pasal KYP tu doktor memang prof saya kena buang ke? Kalau yang sampah hang tu. Taklah, dia just macam awak ada justifikasi kat situ kan. Saya pun hari tu duduk nampak saya correlate je sampah hang tu kan. Tapi saya rasa what was the reason? Recall kan, saya lupa dah. Maksudnya you masukkan correlation sampah hang tu because? Saya buat sebab ada dia just implement AI chatbot. Tapi dia bukan SIM. Sebab Prof Dr. Huzai macam tadi dia tekankan cuba awak cari research yang berkaitan dengan SIM. Sebab saya memang tak ada orang buat research. Yang saya cakap open learning tu dia tak ada research paper, dia just company yang develop. That's why Saya you nak compare. KYP tu kan. That's why you nak pakai compare. KYP kan. Tak apa, kalau memang kita tak ada insider info apa semua, I mean that shows you have checked for it lah. Tak apa, untuk saya tak pun, okay. Lepas tu dia ada cakap juga cost effectiveness, manual SIM kan, sukar perlu literature kalau ada kan yang support that. Literature. Kalau tak ada beritahulah, ada je cara nak justify benda tu lagi sebab it can be from our observation pun tak ada masalah. Sebagai lecturer benda tu ada, tapi kalau ada orang yang pernah buat, kita gunakan je lah untuk menguatkan literature. The framework tu pun itulah bila saya kata ada part yang dinampak tu would be better untuk show, tapi ada je saya tak masukkan saya punya prompt saya kat sini, jadi dia tak nampak. Banyak musilan tulisan je kan. Ya. Itulah kalau saya cakap kat dia saya pernah buat training, mungkin dia akan trigger. Oh, awak dah buat set prompt semua dah siap. Saya duduk simpan benda tu, saya tunggu prof cakap, dia tunggu dia tanya semua dia. Itulah dia tak tanya kalau point. Saya takut dia akan lebih tempat lain pula. Macam tengok ada benda yang dia cakap tu macam saya dah buat, cuma saya tak masukkan. Jadi dia kata dia tak nampak. Dia kata contoh prof bila dia kata bila you punya prompt ni tadi dia kata sebab dia risau dia tak ada repetitiveness tu. Bila buat kadang-kadang jadi 4 kan, jadi 5. Cuma saya nak explain dalam ni, saya tak tulis dalam ni. Sebenarnya dia punya step dia adalah kan kita ada table 4. Table 4 kita punya conventional tu kan yang ada CLO, PLO, ada topik, subtopik tu. Sebenarnya lecturer kena masukkan that CLO, lepas tu that topik dan subtopik. Jadi benda tu takkan lari. Dia generate SIM tu based on the CLO yang kita dah set dan hours of synchronous punya study dengan kita punya subtopik. Jadi dia takkan lari. Yang tu yang saya tak masuk dalam ni. Mungkin dia Dr. Uzai dia membayangkan benda tu ialah macam kita prompt setiap kali berubah kan. Kalau sebenarnya bagus juga saya nampak point tu, nak tunjukkan itu boleh jadi your finding nanti. Maksudnya dengan penggunaan prompt tu, walaupun berkali-kali awak boleh tunjuk result dia tu ini untuk menambahkan result yang akan tunjukkan dekat chapter 4 nanti, dia tak lari. The result is consistent, repeatable kan, reproducible, so boleh tunjukkan that part under the result. Ini saya dulu ingat tau, saya memang akan lupa sebab macam-macam masuk kan. Kena ingat supervisor ada 10 student ada satu supervisor je. Kadang-kadang saya terconfuse orang ni punya dengan orang ni punya dengan orang ni punya. So you need to remember this, but that is a good untuk saya bila dia raise issue tu saya kata this is good things to show in finding. Bahawa it is repeatable. You punya, kalau you guna this framework, your result boleh tunjuk beberapa contoh. Dia sebut tu. Lepas tu saya nampak dia sebut tentang mengapa menggunakan lecturer yang sama. Saya faham dia nak bias jadi the needs assessment dengan your acceptance tu kan dia gunakan orang yang sama. Phase 3. Phase 1 dengan phase 3. Sekejap kat tempat tu prototype. Tapi pada saya sendiri nampak tu lah benda ni dia macam subjektif pada orang tu.
Kita nak tahu Hmm. orang tu punya needs. Kan tak semestinya bila Hmm. kita provide apa yang according to their needs, orang wajib kata apa yang kita provide tu bagus. Betul. Betul. Sebab tadi macam Prof. Dr. Zai kata, bila saya buat training, saya macam akan influence dia untuk suka. Bila saya Faham. buat training apa syarah Dr. Prof, ada yang tak suka pun. Dia Ya. rasa macam susah lah. So tak Ha, semestinya saya buat training dia juga suka. Sebab ha, tu ha. pentingnya evaluation tu kan, evaluation form tu. Betul. Tapi betul lah maksud dia kata phase 1 dengan itu ke yang saya faham dia. Dia kata orang yang sama tu dekat phase Oh. 1 dengan yang Dia, phase 4 phase 4 pula phase 3. phase 3 Dia kata nanti bias sebab orang yang sama, Hmm. you tanya dia the need of chatbot, lepas tu you buat training, lepas tu Hmm. dia evaluate, nanti bias. Saya macam, Hmm. saya lah buat training, tak Juga. jadi macam tu. Itulah pada saya itulah itu nanti aku boleh justify kan. So Yalah. that is why kita nak tu pun. Macam ada orang dia nak macam ni lepas tu kita buat dia tak suka pun Dia tak nak. kan. Dia bagi komen Jadi negatif pun. so I think itu carilah ayat untuk menjustify kan why we use the same participants. Tak ada masalah pun. Dan pada saya just it's not directing, cuma saya ada sedikit kerisauan sebab dulu memang pun saya selalu kritik orang yang intervention dia tak ada macam control group tau. Saya control group maksudnya orang yang langsung tak guna dengan orang yang guna, ataupun orang yang guna something else dengan orang yang guna apa yang kita buat. Faham tak? Itu memang ada bias kat situ. So kat situ tu yang saya punya kerisauan jugalah. Sebab definitely macam dia macam budak kita tak bagi apa-apa, lepas tu kita bagi buku yang konon kita telah bina, lepas tu kita ajar dia guna buku tu, lepas tu kita test. Definitely dia akan lebih baik daripada tak ada apa-apa. Kan? Langsung tak ada apa-apa buku. Jadi itu was the criticism. Jadi itu yang saya terfikir, would that be good also if you can compare, tak semestinya partisipan yang sama ke, since you already have, boleh ke dapatkan juga orang yang menggunakan, sama ada buat manual ataupun orang yang tak menggunakan, orang yang menggunakan something else. Boleh tak nak? Mesti bukan orang yang relate dengan SIM punya development, Prof. Itulah. Sebetulnya kena dalam perkara yang sama lah, objektif yang sama. Tapi itu memang menambah kerja lah Syahid. Tapi saya boleh nampak the bias tu kat situ. Saya tak nampak bias yang tadi tu di assessment. Tapi bias yang kita kata kau guna ni dia jadi lebih baik. Itulah saya duk fikir macam Prof, kalau saya tanya orang yang tak ada, dia tak disuruh ataupun bukan orang yang buat SIM, dia tak tahu pun SIM tu apa. Takut nanti apa yang dia respon kat saya tu, dia macam apa benda ni? Adakah SIM bukan untuk membina, apa benda SIM tu? Jadi itulah kan. Dia nak mungkin dapatkan partisipan tu macam mana. yang sebelum ni Doktor, Prof, yang saya buat public courses tu, mostly mereka ni pun tak pernah tahu pun tentang AI chatbot. So dia orang tak pernah tahu, dia orang tak pernah attend saya punya training. Jadi dalam questionnaire saya tu dia ada mungkin pandangan Prof kan, boleh tak saya buat macam ni? Untuk the first session sebelum training, saya bagi introduction punya questionnaire. Awak nak macam mana ni. So dia tak pernah lalui lagi training. So after dia run training 1 hour dengan saya, baru dia dapat yang time questionnaire untuk phase 3 tu. Okay. Tapi guna partisipan yang sama. So Betul. sebelum macam mana Prof? Itulah. Memang itu pun yang dibuat sekarang, betul tak? Betul, saya buat macam tu. Betul, sebab Dr. Zai tu nak yang berasingan tu, saya macam nak cari susah tu. Tapi itulah memang macam mana nak design, saya boleh nampak dapat now I mean it's not applicable for those people yang tak pernah buat pun. Takkanlah kita nak pergi pula dia tanya kat orang-orang yang tak gunakan SIM atau tak gunakan chatbot awak ni ataupun dan most of dia them tak tahu. dia memang tak tahu. Betul.
Tapi kalau saya justify Prof dengan nanti report dia minta tu, mesti saya kata first saya cari orang yang, walaupun saya dah buat, saya kata saya cari orang yang memang tengah develop SIM. Ya. Tapi saya nak tahu juga daripada pandangan dia orang tu, mestilah saya nak guna orang yang sama untuk try my chatbot. Daripada saya pergi cek orang lain pula yang tak ada guna, apa beza dia orang lain yang yang tengah develop SIM dengan yang responden yang pertama ni. Faham. Tak ada Prof. Tapi itulah dalam research diorang, yang ni kita panggil convenience sampling lah kan. Sebab Oh, entah apa yang dalam ni, tapi kalau nak show a good research, dia akan memang minta kita compare. Tapi itu yang saya kata, ini bukan oh. experimental. Ini bukan experimental punya design di mana kita perlu ada control group tu tadi. Kita memang nak validate cara yang kita Ya, develop kan. ya. Semua dia Itu orang akan DDR, Design Development Research. itu yang saya terfikir kalau kata dia minta would be good kalau kita ada sediakan lah someone yang walaupun dia tak buat SIM, mungkin cikgu-cikgu yang tapi macam mana pula kita nak tamkan dia kepada orang yang tak buat, betul tak? Ya. Macam tu ada keperluan tu. Nak tanya. Cuba Syahidullah pergi cek. Ini saya rasa saya pulangkan kat Syahidullah, pergi cek few thesis, satu dua thesis ataupun paper orang yang gunakan TAM. Kalau boleh thesis lah, paper ni sebab dia memang akan fokus kat satu benda yang dia develop je. Thesis ni dia patut dah buat thesis research yang lebih besar. Kalau boleh yang a good thesis, master level pun boleh, PhD level pun tak apa, PhD dia akan lebih detail je lah, tapi kita nak tengok dia tackle this part ni macam mana. Untuk dia justify kan dia guna TAM kan pada orang yang dia evaluate je, rather than dia ada satu lagi control group yang lain. Macam mana dia design tu? Saya teringin juga nak tahu. Atas C tu memang tak ada choice, memang juga kita kena pergi juga how other people do that research. Saya teruja juga nak tengok. Sebab saya rasa sebelum ni ada je yang buat TAM tak ada masalah pun. Dia guna, dia tak ada pun orang lain. Tapi bila Uzai raise up, saya pun terfikir memang saya pun selalu raise up juga benda tu. Kalau student sendiri kita tak raise pula. Student orang kita hentam pula benda tu. Instead saya buat satu questionnaire Dr. Prof. Sebab saya dah buat satu questionnaire yang untuk phase 3. So saya kena buat untuk phase 1 ni lah. Phase 1 ni. Dia bukan kat phase 1. Dia tak risau kat need assessment tu. Dekat phase 3 ni maksudnya ada tak benda selain yang menggunakan PO ni? Oh, Dia satu nak question yang comparison dia tu supaya dia tak bias. okay. Maksudnya orang-orang yang membina SIM tapi tak guna PO. Guna ChatGPT ke atau manual ke, so kita nak membandingkan. Tapi sepatutnya TAM yang sama, tapi itulah saya rasa macam nambah kerja lah, memang menambah kerja yang banyak kat situ. Research memang kerja lah, cuma ada tak cara nak justify kan? Cuba cek thesis yang lain, dia gunakan orang yang sama je dan dia tak ada buat comparison. Nak tanya Prof, yang new katalah kita nak saya nak cari orang baru, tak sama soalan dia untuk apa soalan saya nak tanya, skop dia. Soalan baru kat mana? Ada idea tak? Untuk need assessment tu yang phase 1 tu. Tak, need assessment sebenarnya boleh jadi soalan yang sama je. Need assessment tu dia cuma nak pastikan need assessment dengan orang yang menggunakan tu adalah orang yang berbeza. Sebab dia kata kononnya kita telah bias kan awal-awal. Faham tak? Dia tak perlu soalan yang beza. Cuma dia nak comparekan soalan tu kepada orang yang berbeza, sampel yang berbeza. Itu yang dia nak. Berbeza. Even yang akhir tu pun, yang phase 3 tu pun, pada orang yang guna PO dengan soalan yang sama, tapi orang yang guna PO dengan orang yang tak guna PO. So untuk orang tak guna PO macam mana Prof? Kalau orang yang guna PO, maksudnya orang tu kena lalui training saya lah. Tak. Ada orang tak. Susah tu, saya rasa Pro ni tak ramai pakai Prof. Tahu tak, PO tu awak dah dapat dah result tu. Ni yang tak guna. Cari yang belum guna.
Yang tak Okey. pernah guna. Okey, faham. Faham ke? Sekarang ni Boleh? maksud dia tadi tu need assessment boleh je pada sesiapa pun, tak semestinya your Okey. participant. Ha. Ah, lepas tu Okey, faham. pun yang selepas tu pun dia nak compare, dia tak nak orang yang macam Syahidullah kita pergi buat blind test dekat supermarket, dia Faham. suruh bagi makan X dengan Y, rasa mana yang lagi sedap. Kalau kita bagi X sahaja mesti dia kata sedap, ada juga Sedap. yang mungkin kata tak sedap kan. Faham. Tapi kalau kita kata X, Y, Z, mana yang lebih baik? Jadi bila berjaya ramai yang kata X ni yang best, tapi right now itu dia nak gunakan partisipan yang berbeza. Faham tak? Berbeza. Dia Soalan pun macam-macam. berbeza lah, Prof kan? That's what. Dia nak soalan yang sama juga. Sama Jadi juga. maksudnya macam evaluation yang Ah, sama tetapi kepada bahan yang berbeza ataupun platform yang berbeza. faham. Kan? Jadi dia boleh Question dua saya. design tadi Syahidullah sama ada, tapi ini awak tak akan dapat balik dah. Contoh partisipan awak, dia pernah guna Ah, PO dengan bukan PO. Susahlah sikit kan, ah, takkan nak panggil dia orang susah. balik. Tetapi right now saya nampak yang boleh buat adalah orang yang pernah guna PO, okey awak dah ada result dia kan. Sekarang ni orang yang tak pernah guna PO, mungkin guna something else, awak ambil questionnaire tadi tu, thumb tu awak bagi kat dia. Just cakap kat dia, any pernah gunalah ChatGPT ke, notebook LLM ke. Okey. Pengalaman dia sebelum pada dia kenal PO ni, macam mana respon? Bukan sebelum dia kenal PO. Right now we are talking about totally different, maksudnya awak bagi Totally. Okay, I see. Yang lain lah orang saya yang kena tak cari. pernah guna PO langsung. Dia Faham. gunakan something else untuk buat dia punya material tu. Modul ke, bukan material lah kan. SIM ni material kan. Material right? Faham. Material, betul. Modul. Faham. Maksudnya, dia nak bandingkan orang yang guna PO untuk buat SIM dengan satu kumpulan yang tak guna PO untuk buat SIM dia. Boleh nampakkan perbandingan tu, nampak macam memang PO ni kebanyakan user yang menggunakan beri a better feedback. Dia bukan orang yang sama, itu orang yang sama. Kalau saya ada literature review daripada orang lain yang dah buat, saya boleh gunalah tanpa saya buat. Boleh juga. Kan? Tapi itulah Justru ini saya tak jumpa. itulah. Kalau dah ada kan tidak saya tak buat questionnaire yang kedua. Itulah pula Saya cuba kan. cari juga. Last saya cari 2 bulan lepas. Kotlah ada yang dah buat developing SIM using ChatGPT ke. So dia dah ada empirical data tu. Orang yang berpengalaman. Okey. Kalau tak ada, itulah nanti bila soalan dia orang tanya, kenapa tak compare dengan orang lain? Tak ada orang buat SIM. Macam mana awak nak compare? Awak jawab macam tu je lah. Faham tak? How do I compare it? When there is no purposely built platform and people don't build that SIM to using that. Itulah. Dia kena jawapan yang berasas lah. Kalau boleh buat just untuk orang yang develop SIM tapi tak menggunakan punya platform, kalau dapat that will be better. Totally orang lain dan dia tak perlu guna PO pun. Faham tak? Dia memang guna ChatGPT je. Contohlah supaya dia boleh di-compare kan. Lepas tu yang ni pun bagus juga dia punya ni, validate output untuk expert tu. Tadi kita duk validate questionnaire kan. I mean this is strong tapi ini saya rasa ni penambahan je, kalau boleh buat bagus. Kita minta ni tak perlu ramai. Expert tu tadi kan minta konon untuk validate questionnaire apa semua je kan. Tapi ini nak validate the output. Maksudnya output ni bukan sekadar partisipan tadi. Sahaja validate output tu, tetapi ada expert yang tolong validate. Memang validation boleh dilakukan juga oleh expert lah. Jadi kalau ada yang saya terfikir macam kawan sebelah saya ni dia MQA punya, kita panggil auditor. Macam saya pun used to be MQA punya apa kita panggil, pemeriksa yang dilantik tu kan. Jadi kalau panel MQA tu. Panel, thank you. Sebab saya dah lama tak jadi. So kalau boleh dapatkan satu atau dua lecturer yang boleh tengok output yang PO ni keluarkan,
Dan bagi dia punya, tengoklah sama ada nak buat qualitative evaluation ke atau quantitative juga ke, mungkin dia ada certain points yang dia apa nama tadi yang awak gunakan untuk thumb tu tadi ke kan, ataupun nak tengok output. Sebenarnya dia bukan nak suruh thumb, dia nak tengok output tu, dia bukan nak tengok awak ni bagus ke tak. Expert ni bukan nak menggunakan PO, dia nak tengok result atau output yang keluar daripada PO tu memenuhi atau tidak. Saya rasa itu memang akan menguatkan. That's a good ni lah. Saya tak ternampak benda tu. Selalu kita validate questionnaire, survey apa macam tu je. PD dia minta tengok output tu by the expert. That is good. Kita boleh jadi lagi satu lah penambahan findings awak pun, another subtopic. Dari segi output tu. Itu memang saya rasa point yang strong lah. That will be good. Dan cuma saya terfikir bila jawapan yang awak bagi tu kat Uzair, bila platform ni dia tak berubah, tapi tadi tu bila menggunakan tools yang lain, datang pula Gemini, datang pula tak tahulah whatever kan, later in the future people akan keep on moving kan from one to another. Ni dia akan just orang kata standard platform je. platform saja kan, jadi lebih mudah. Cuma saya terfikir in the future, tapi ini mungkin datang dekat bawah nanti kot bila awak punya recommendation ke future work ke kan. In terms of AI dependency atau data sovereignty kita tu, ni kita hosting dekat mana? Siapa yang hosting kan sama juga macam Gemini, ChatGPT semua host dekat luar negara by Quora punya company. Dia tak host locally. Cuma mungkin bab sovereignty tu tak risau sangat sebab kita membina SIM dia tak ada data yang peribadi. Sebab dia totally academic. Tu yang point yang saya itulah. Dia tak risau sangat lah tentang data. Mungkin yang kita risau kalau dia guna data untuk saya tak pasti Quora sebab dia platform je Prof. Dia tak macam Gemini semua di mana bila kita guna dia guna data kita untuk learn balik. Mungkin dia just platform je. Yang guna data kita tu memang itulah kita pakai LLM Gemini ke GPT ke. Tapi itulah for the future, kalau benda tu kita panggil macam kita boleh local host kan kalau you can build ataupun saya rasa kalau go towards PhD itu akan jadi lagi strong lah when we have it on our own. So yang ambil je kan banyak orang pun dah bagi all the dia open source kan dia punya LLM kan, kita ambil parking je kat sini, so dia tak payah communicate dah dengan server kat luar tu kan. That would be strong lah untuk saya untuk dibuat in future sebab ramai memang dah bercakap. Saya ada collaborate dengan Dr. Chopper tu yang daripada UPM. Dia memang dia macam Dr. Uzair juga. Dia the one that dia generate dia create LLM. Jadi saya ada POE ni tapi saya suruh dia buat sendiri. Mesti dia tak guna server POE, dia pakai server dia sendiri. Server tu dia host locally lah. Saya suruh dia buat tu dia kata Syahid susahnya ni. platform POE ni susah. Terus saya ya ke? Sebab saya tak level dia lagi. Cuma saya nampak kalau kita nak buat local pro boleh, tapi kita tak boleh pakai POE, kena pakai platform lain. Macam sekarang saya pakai LM Studio. LM Studio memang local, buat kat PC memang okey dia. Dia ada RAG, kita boleh set the prompt, semua boleh. Tapi nak pakai POE ni dia tak ada nak POE tak boleh run dalam PC kita, tak boleh. Tapi dia benarkan kita untuk connected dengan kita punya server sendiri. So bila kita masukkan dokumen, tarik dokumen masuk, dokumen tu tak simpan dekat dia simpan dekat kita punya server sendiri. Profesor doktor pun tak lepas-lepas lagi. Lepas tu tak tahu dia tinggal sekejap. I see. Alright. Tapi tak apalah kalau kata kita boleh parkkan dia dekat dalam server kita sendiri. Memang boleh Boleh. Dr. Syafir dia kata boleh. Dia dah buat. Cuma ada satu benda yang tak nak jadi, betul dia tinggal sekejap. I see. Alright. Mungkin itu towards the future lah sebab the concern of that data apa semua kan.
Yang awal kita tak letak data pribadi, tapi later on kalau kata benda ni kita nak incorporate kan kat dalam our own LMS and so on kan. So kita akan start ada student punya data apa semua kan. So Oh, kita kena kalau jaga juga lah. kalau kita nak totally tak nak AI to learn data, tak boleh pakai POE kot Prof. Sebab POE dia still lagi tarik LLM daripada API Gemini. So still lagi walaupun kita host locally kita punya data, LLM dia tu still lagi duk ambil data kita. Kalau nak macam sekarang saya test LLM Studio is the best lah. Minta kita download local LLM. LLM tu sendiri local, tak pakai API, dan kita punya file pun dekat PC kita. Yang tu saya tengah working out sebab abang saya dia businessman, dia nak propose kat government. Jadi saya tolong study untuk dia. Saya nampak local LLM tu the best lah kalau nak buat untuk government ke untuk Yes. institution. Ramai yang dah go for that. Memang dia nak local. Ah. Maksudnya itu dia dah kita download dan itulah dia nak update tu. Benda tu laju kan. Dan kita punya yang kita dah download dan dari sedikit je lah kan. Banding data yang keep on tambah lagi. Saya run kat PC saya, doktor, saya download parameter 48 billion yang gamma 4 yang latest, run kat PC untuk kita tanya dan dia jawab laju. Tapi once kita dah bagi PDF kat dia untuk dia pass, kadang-kadang dia tak baca dengan betul. Sebab satu, local LLM tu sendiri kemampuan dia. Satu lagi, kita punya setting PC. Kalau PC kita tak cukup dia punya tops value, memang saya tengok lah ada kekurangan dia yang memang kena hardware tu memang kena. Kalau laptop biasa memang tak boleh. Betul. Itu memang pun ramai yang discuss kan sebab itu walaupun PC awak dengan guna GPU kan. Saya ada GPU saya pakai Core i7 tapi bukan develop truly for AI lah. Cuma local kalau saya pakai platform local LLM tu, bagus dia bagi kat kita, kalau contoh kita nak pakai LLM daripada gamma, berapa spesifik RAM yang diperlukan. Dia bagi benda tu. So kita tak perlu nak research lah. Dia tolong setkan benda tu. Dia kata kalau you tak cukup, tak boleh run di local LLM. Tu bagus dia kat situ lah. Sebab saya tak berapa pandai sangat with the graphic cardnya GPU tu kan. Sebab CPU memang tak boleh tampung. Untuk AI ni memang ramai yang go for GPU kan. All the advanced GPU. Jadi tapi kalau kata kat Upsi sendiri kadang ada dah move ke arah tu. So kita nak minta kat server tu sendiri memang ada dedicated punya, saya tak tahulah berapa RAM yang dia nak allocate for just having that LLM kita punya own model nak park kat situ. Saya pun tak pasti. Ini masih biar orang ICT lah benda tu kan. Tapi dah ada move kat sana. Kos tinggi je Prof. Tapi saya rasa memang kena fikir lah kot. Kalau betul itu yang letak data kita keep on being shared je lah kan. Betul. Alright. So itu mungkin boleh dimasukkan juga. Itu dalam future work lah. Recommendation kan. Future recommendation. So saya terfikir tadi je bila dia cakap pasal kelebihan menepu apa semua, betul saya kata boleh ke kalau dia letak lepas tu we have our own AI sovereignty in terms of data, that would be great. But not for master level and not also for student pun because benda tu costly. But boleh diajukan lah, diutarakan. Alright, pasal ada apa-apa lagi daripada nak? Betul Prof. Saya punya Allah Muhammad. Saya punya artikel Prof. Saya ada update sikit. Bila saya baca balik tu betul lah macam Prof cakap, dia repetitif, dia LLM punya, sebab saya buat tu draft. Saya macam saya bagi dulu kan kat Prof tengok. Memang saya alamak, ini betul-betul AI ni. Sebab cara saya bila saya nak trade ni, saya bagi idea saya dulu. So AI akan kembangkan idea saya. Tapi bila dia terlalu macam nak expandkan that text, dia duk buat repetitif. Ya, LLM macam tu. Kita suruh lari pun dia datang balik benda tu kan. Kadang mungkin data kita bagi tu tak cukup. So saya pun bila Prof dah komen tu, ni betul ni memang ada benda. Tu saya komen balik. Kalau Prof tengok dekat saya punya, saya bagi link kat Prof saya punya ni. Awak hantar tu dekat mana sorry. Saya ada dekat email tak? Tak, saya bagi dekat WhatsApp Prof tu punya link dah. Saya bagi sekali. Kalau boleh email lebih strong. Saya ni Okay.
Yelah dia, kalau WhatsApp ni kita duk scroll. Saya nak cari Sekejap, balik, dia dah nak cari. Lepas tu WhatsApp saya pula. sekejap saya Handphone yang send terlalu dekat. lama. Cari balik tu. Okay. Sekejap saya email kat mana ni. Kejap. Sebab Prof ada Tapi komen kalau sini introduction saya tak strong. Saya bagi dekat Dr. Syofir kata, oh, kalau macam ni level hang, Q4 pun tak lepas. dia kata, okay, saya kata kat dia, tolong tengok jap ni. Dia kata, oi, yang level macam ni tak lepas ni, kena buat balik. Lepas tu saya kata, oh patutlah Prof Bibi komen macam ni. Kejap tesis. Manuskrip, artikel manuskrip writing. This one. Saya bagi kat email. Manuskrip writing. Share. Copy link, email, Google Drive, address, Gmail. Manuskrip. Okay Prof. Saya dah send dekat email Gmail saya. Gmail dah. Masuk yang second edition Second division. Dia buat introduction je. Ni saya start dengan saya cari dia punya problem statement lah, ada burn out daripada lecturer untuk develop SIM. Saya buat funnel method daripada perbincangan yang besar sampailah dia focusing pada saya punya research. Kalau saya tak baca dengan detail, saya just go through tengok apa yang ada je kan. Kalau nak tembus Scopus, tak kisahlah Q berapa pun memang a bit difficult sebab benda yang diorang looking for sebenarnya kat finding tu. Finding setakat kita hanya dapat keluarkan dia punya compound alpha, lepas tu just correlation matrix sahaja, dia adalah sangat lemah. Dianggap finding yang sangat lemah. Dia kena ada a more detail finding. Macam-macam cara dia orang keluarkan dia orang punya findings tau, Syahid. Yang kalau right now saya tak ada pula paper untuk saya search, but if you can search. Prof, kalau Prof boleh guide saya bagi lepas yang minimum pun okey lah. Nak bagi saya boleh grad. Nanti. Kalau nak minimum je, bukan nak itulah. Scopus. Itulah saya rasa macam dia boleh buat tapi take time ni. Betul. Saya sekarang tengah ni dia orang assign saya jadi ketua ODL. Ya Allah, banyaknya kerja. No, it's good. Itu yang saya tahu juga kat saya. Saya ni saya ikut student je. Kadang kita sebab macam some university dia orang mewajibkan Scopus apa semua, jadi kadang tak wajib pun lecturer dia pula SW dia push nak Q1 Q2. Saya tak macam tu. Saya tak perlu pun benda tu. Cuma ada student yang nak,
dia nak cuba dapat sekian Oh, scopus. So kalau nak, okeylah kita kena buat boleh sampai buat lah dapat. benda tu. Tapi kalau kata you just nak comply with the graduation requirement, ini okey, tak Ah, ada masalah. Ada. mungkin Tapi kita lepas kat Scopus lah. saya fikir PhD saya kot Prof, nanti saya akan buat betul-betul bila ada masa di Boleh juga sebenarnya, boleh buat from your finding. Tapi dia kena kreatif untuk keluarkan lagi findings yang lain. Tapi dia ambil masa lah saya. Ya. Ataupun Bila ada je bila saya tengok komen yang Prof bagi ni, saya kata jauh lagi saya ni. satu lagi saya risau, bukan apa, student dia nak juga Scopus, malah end up dia akan hantar ke predatory. Predatory ni Scopus juga, tapi berbayar yang mahal. Jadi dia macam menunggu masa je untuk nak terkeluar daripada Scopus. Bila Scopus dapat detect je dia orang ni kuat, banyak makan duit daripada author kan, sedangkan kualiti tak ada. Jadi setahun 2 tahun je, sekarang dia dah backlog dah, dia dah ambil duit orang banyak-banyak tau Syahid. Dah ambil banyak-banyak duit, lepas tu dia kata okay accepted, tapi tunggu 6 bulan lagi, tunggu setahun lagi baru akan dipublish. By that time nak publish contoh paper kita tu, Scopus dah detect, dah tarik keluar dia punya accreditation, faham tak? Jadi itu yang saya tak berapa menyokong. Ada je orang yang terlepas, dia boleh je cakap bangga dia Scopus lah apa semua kan, tapi bila tengok itu bukanlah Scopus yang bagus. Dia sempat lah dia masuk dalam Scopus. Saya lebih suka kalau an established journal yang memang dah ada a good history, dah lama dia kat Scopus dan memang akan lama lagi di Scopus, tapi jurnal-jurnal yang macam ni dia akan memerlukan paper yang lebih baik. Dan dia kalau minta bayar pun untuk open access, tapi tak bayar pun boleh, tak ada masalah. So, balik pada ni kalau just untuk comply atau memenuhi graduation requirement, ada banyak lagi jurnal yang kita boleh cuba. Saya cuba saya tengok Ustaz yang ni. Ada satu yang kawan saya punya dekat college mana entah, dia orang ada buat juga jurnal. Yang tu tak berbayar, cuma dia tengah kena attack pula dia punya website tu, kesian dia. Dia terus dah down pula, susah dia nak dapat balik. Anyway, yang tu saya selalu highlightkan student saya pergi je lah kat situ kan, tak berbayar dan nampak macam ada juga a good peer review tu walaupun tak berapa strong, but at least ada lah. Saya cuba nak masuk my site sebab mungkin ada banyak lagi jurnal-jurnal lokal oleh universiti yang tak ada Scopus lagi, macam jurnal kami lah, jurnal ICT, tapi janganlah cari publish kat jurnal UPSI sendiri, kita carilah jurnal yang dekat luar. Yang biasa saya ambil dekat UKM, AJ kejap. Sekarang ni my site pula tengah down. Kalau tak dia ada senarai semua jurnal di Malaysia yang diiktiraf. Dan percuma, most of them percuma lah. Percuma, itu yang kita boleh tengok target pun. saya lah, nak cari yang percuma je. Betul, tak ada masalah pun. Sebenarnya saya pun jarang hantar kepada yang berbayar, especially yang penipunya jurnal ni kan. Yang making money lah Prof. Betul, ini dah jadi sedih lah. Satu ni saya biasa guna, ASEAN Journal of, saya ambil dekat UKM nya, saya hantar dekat ni. Mak saya rasa ni higher education, so okay je akan lepas. Ini salah satu teaching and learning in higher education, so related lah kan. Tapi kalau nak tengok yang lain-lain pun okay juga. So yang ini Jun, mungkin dah tak sempat kot, boleh kejar Disember punya lah. UKM. Nanti saya study Prof. Boleh. Rasanya macam tak perlu bayar, tak tahu kalau sekarang dah kena bayar, tak ada kan. Okay. UPSI kena bayar juga Prof? UPSI kalau yang Scopus tu kena lah, tapi yang bukan tu tak. Tapi itu pun sikit je, saya rasa itu, saya rasa macam, kita tahu kenapa, sebab at least dia bagi reviewer sikit, apa semua. Kadang kita orang geram dengan yang luar-luar ni, dia buat, $1,000, $2,000 lebih-lebih, tapi reviewer pun dia tak bayar, semua dia tak bayar. So itu at least ada lah, tak banyak, maybe 200, 300.
Orang kata just bagi Hmm. tiket je kepada reviewer. Kadang-kadang bukanlah review sekali, berkali-kali kena review balik tau Hmm. paper tu. Tapi tak ada langsung any appreciation sedangkan dia orang buat duit gila-gila. Itu yang Ya, ya. reviewer marah kan. Langsung tak ada pengiktirafan Dengan ke kerjaan. academician tak boycott ke Prof? Maksudnya saya tak tahu dekat sekarang macam mana. Boycott Scopus lepas tu pergi dekat yang lagi yang murah. Itulah masalahnya bila Tak ada, tak ada. memerlukan Scopus kan. So macam mana dia orang nak Oh, boycott. Tapi saya memang, saya dah tak nak menilai lah untuk dia orang. Saya WAS pun kadang saya tak nilai. Saya depend juga waktu-waktu sebab I think dia orang mahal sangat. Dia orang, ya, ya. saya adalah kawan tu minta juga, dia kata tolonglah aku dah letak nama kau ni, nanti kau ni nak lepaskan paper Apa? dia punya pasal kan. Okay lah. Bila saya buat saya punya artikel ni sebab yelah saya tak target grade yang tinggi, grade yang rendah. So kalau kata saya masukkan nama Prof tak ada efek tak Prof punya ranking. Saya tak nak lah saya punya rendah, ranking rendah target saya nanti. Masalahnya right now uh, tak boleh kalau student tak letak, nanti dia orang tak terima sebagai graduation requirement. IPS lah tak terima. Oh, Macam dah mewajibkan. um, Tapi yang ini okay. So at least saya letak nama Prof dengan nama saya pun dah mencukupi lah boleh je untuk untuk co-writer. siapa-siapa orang yang lain macam tadi Syafil Adha apa semua ni okey. Ah, Cuma cara ni tulis ni pun macam salah sebenarnya kalau fakulti yang sama. Tapi dia bergantunglah kepada jurnal tu sendiri. Dia tunjuk jurnal tu, setiap uh. jurnal ada dia punya template kan. So biasanya macam Ah, Syahid dengan saya, kita dari tempat yang sama, kita punya apa nama kita panggil tu affiliation tu sama. So selalu kita satu nombor je. Sabah Bibi Rahmatullah pun akan oh, satu. Cuma kat bawah tu akan email kita je berbeza. So dia boleh nampak lah email hmm, ORCID tu lain. hmm, Tapi dekat affiliation dia akan nampak orang ni affiliation yang sama. So macam nanti Syafiq Adha oh. kalau dia universiti lain, barulah kita tulis itu nombor 2 pula universiti yang lain Hmm. contoh. Lepas tu saya tengok macam kalau kita nak letak co-writer yang lain, dia tak nak, Hmm. dulu kan ada isu main letak je, bayar letak nama. Jadi dia Hmm. macam orang tu sendiri kena tunjuk apa yang dia dah buat. Saya macam agak menyukarkan juga dia saya nak bagi Copi Adah sebab dia orang ni sibuk. Saya Faham. ingat Tapi macam sebab dia orang banyak bantu saya juga, saya letak lah. Macam susah. kita boleh nanti kat bawah tu, dia depends pada um, jurnal tu akan tulis Ha, apakah contribution dia, kita yang tuliskan. contribution Ini dia. menyimak reviewer ataupun input apa, kita bagi je lah. Itu je kita tulis. Dia, kalau Ha, yang memang very strong sekarang ni, memang ada some overseas punya journal, dia akan beritahu persen. Dia ni berapa hmm, persen. Dia beritahu pun cara nak kira persen. Tapi itu yang sangat top lah. Sangat-sangat top. hmm, hmm, Tapi tak semua. Tapi yang kalau macam ni, even Scopus biasa pun, dia cuma perlu beritahu je, declare dia orang ni apa dia contribution dia. Dia tak perlu letak dalam persen, dia hmm, beritahu apa contribution. hmm. Jadi tak mengganggu Shopee Adha dengan AR Mat Lazim tu. Okay je. Uh, Betul Prof, satu lagi, saya punya regression analysis semua ni, truly saya pakai Gemini. Kemudian sebab saya tak pakai SSPS, sebab satu saya nak belajar balik satu hal. Lepas tu kalau Betul. saya nak minta, saya cuba nak apply AI mampu tak benda ni. So saya, saya masuk the same data, saya masuk the same prompt dekat ChatGPT, Claude, Gemini. So dia orang bagi the same answer output. Hmm. Tu cara saya manually validate lah memang kiraan dia tu betul sebab dekat belakang dia pakai Python. Saya nampak masa thinking tu dia pakai pandas and so on. So dia bukan hallucinate sendiri lah. So dia orang Hmm. dah ada agentic dekat belakang. So saya macam percaya dekat sini. Yeah. Cuma saya cuba nak minta saya Shopee Adha ni dari sudut nak suruh dia kira manually. Itu yang Hmm. saya masuk nama dia tu untuk dia validate untuk saya. Tapi itulah dia duk sibuk-sibuk. I So dia see. macam mana cara ni? Okay. Kalau saya sini nak belajar SSPS ni, Allah makan masa Oh, ni. sama lah. Sebenarnya saya pun, Syaitullah, saya bukan orang SSPS. Saya tak suka guna Hmm. SSPS. Dulu sebab saya tak banyak gunakan pun SSPS. Tapi saya Hmm. percaya, honestly, sebenarnya banyak soalan probability statistik saya. Untuk subjek Hmm. biasa saya try juga check dengan ChatGPT atau Hmm. Gemini, memang okey, jawapan dia betul. Betul tak? Kalau betul saya alhamdulillah. So saya rasa salah. Tapi saya try beberapa LLM tambah-tambah Claude. Claude dia paling best lah kalau dia dipercayai lah Claude ni. Dia sudah Ah, agentic dia. Tu dia bagi jawapan yang sama. Saya macam saya percayalah ni. kalau Sebab betul dua tu kan, betul. Rasa okey, tak ada masalah pun.
kita buat yang tu. Cuma tu lah nanti bila nak declare tu pula rasa bersalah. Wah, rasa macam berdosa. Ni kan, kan sama ngedit Tapi SFPS. Allah. saya duk fikir Prof, masa ke depan academician memang kena terima pengiraan yang menggunakan AI chatbot. Sebab kita target kita kan. Kata takut academician sekarang duk buang masa dengan SSPS kan. Dia orang ada benda lain nak fokus dengan research dia. Faham? So sebenarnya dia orang boleh je kalau kata memang ada a specialized macam tadi cloud apa semua ni, tapi mungkin ada a specialized chatbot juga, agent yang just for doing that calculation statistic ni kan. Supaya kita tahu dia tak hallucinate. I think that would be good. Saya nampak ada Prof dia orang buat, tapi sebenarnya dekat belakang dia tarik API daripada cloud juga. Betul, definitely. Dia dah buat duit. So Betul. dia macam dia kata lah, dia ni memang spesifik ni. Bila saya baca balik kat belakang, we are powered by cloud engine. Baik saya pakai cloud terus je. Betul. Dia tak ada bleed the specific LLM untuk kira, untuk buat calculation. Dia pun pakai yang sedia ada. Tu saya macam dia making money ni. Betul. Tu yang. Saya rasa bagus juga tadi idea awak nak minta Shopee ke apa, at least bila kita declare tu this is done kan by SFTS tu, adalah orang yang telah validatekan benda tu. Just for that sake je lah. Alright. So okay, that is alright, okay. Rasa saya tak ada apa sangat. Nanti kita tunggu report yang Ashadi dengan Uzai pun ada report dia nanti. Dia orang akan hantar. So based on that, kita tengoklah mana yang dah dibetulkan. Hantar the new. Sudah boleh go proceed dengan chapter 4 dan 5. Dan take into account lah benda-benda yang dia orang masukkan tadi tu untuk ditambah. Ini semester berapa yang saya lupa, sorry sebab ada beberapa. Semester ketiga. Okay. Semester ketiga. Semester ketiga akan habis bulan. Habis bulan ni, semester ni bulan berapa? Saya minim sebulan, 2 bulan lagi. 2 tahun. Tapi saya rasa habiskan dalam 2 tahun je lah. Tak perlu pun nak habis. Harap je lah. Kau dah buat Sebab saya action. Ya. Itulah. Saya target Prof. Saya tak dapat nak masuk IPTA dah jadi pensyarah. Jadi kalau nak masuk IPTS, saya sekadar nakkan title tu ada master, ada PhD untuk jadi lecturer. Umur berapa Syed? Saya 36. Boleh masuk lagi IPTA. Kenapa tak boleh pula? Dah dapat PhD tu dah. Sekarang dia nak PhD je. Betul tak? InsyaAllah ada rezeki, insyaAllah. Saya dah tanya Syafie macam mana Syafie sekarang. Dia duk cerita, itulah sejak balik pada Jepun ni kerja duk kena bully je daripada sini-sini lecturer. Saya dengar macam tu, takutnya. Itu biasalah, kesian dia. So, okay. Try untuk saya ni bulan 5, 6. Tapi tak apa, walaupun master dia kata sebenarnya, walaupun ikut semester, bulan 6 habis kot, kalau tak silap saya kan. End of semester adalah bulan 6. Tapi continue working. I hope by early semester 4 dalam bulan 9 dah siap the first draft, boleh tak? Of your thesis. Bulan 9 insyaAllah. First draft tu dah ada all the finding apa semua supaya kita ada masa lah dalam masa sebulan tu untuk tambah baik. Hopefully dalam bulan 10 ni target lah, ni saya nak syahid. Saya akan lupa ni syahid honestly. Awak yang kena ingat, buat student ada yang student SEM3 dah ada, yang student PhD, so saya macam campur kan. So awak cuba untuk by bulan 9 dah ada the first draft. Kalau lebih awal lebih baik, kalau memang betul-betul kerja keras rasa sebulan dia siap dah. Master untuk saya memang sikit je, tak ada apa saya. Betul-betul bekerja keras. Data pun saya dah ada. Dah ada kan, saya rasa by next month pun boleh dah buat first draft. Paling lewat bulan 9, supaya by bulan 10 dah submit. Kita submit teruslah sebab nanti nak tunggulah apa. Saya pula akan sabbatical insyaAllah starting bulan 10. So saya ada lebih banyak masa lah insyaAllah. Saya sabbatical dekat Petronas je, dekat Trono. Okay. Tak pergi overseas lah, tak larat lah kot. Sebab anak pun ada masih sekolah. So saya rasa better saya kat Perak je. UTP pun strong juga AI dia. So teringin nak tengok apa yang diorang buat, dan diorang pun nak tahu pula saya education, jadi mungkin boleh buat some multidisciplinary. 9 bulan dah saya kat sana nanti insyaAllah. Sabbatical dia buat apa je Prof? Buat research je. Konsep dia.
Oh, Itu yang bestnya, terus saya tak sabar. Just nak fokus, saya tak ada benda lain untuk difikir. So student supervision tu yalah. jalan, itu pun research, Ah, tapi research kita sendiri ada masa lah, tak adalah asyik penuh meeting, nota, meeting dan nota, itulah. grading student kan. So, saya tak pernah ambil sabbatical. Itu punya sibuk dengan pegang jawatan, pegang-pegang. So kali ni tengok saya Hmm. tak ada jawatan, baguslah untuk pergi kejap. Ada mak Itu saya yang pun. takut saya nak masuk IPTA tu bro. Boleh je. Apa yang Banyak tak kerja buat? dia. IPTS lagi banyak kerja lah. Saya dulu Oh, kat IPTA MNU lagi saya free. dahsyat. IPTA saya free. Boleh Ha? cuti sekali. Saya rasa saya kat MNU dulu kena perah lagi dahsyat lah Syahid. Oh, Terus oh, sampai kat sini, saya macam walaupun kena perah tapi at least adalah some naik pangkat tu okey, adalah juga benefit kan. Maknanya perah-perah kering je, tak ada apa-apa pun dapat. So, saya rasa saya dah tak larat dah kat sana, tu yang saya keluar. Mungkin sebab waktu tu kita, saya tak ada PhD kot. Bila dah ada ya, PhD ya. di Indonesia kan. Tapi saya dekat IPTA memang kerja teruk lah. Definitely. Eh. Jadi saya rasa dia punya benefit pun kita dapat Tapi pun Prof, quite okay. kalau masuk IPTA dah tak ada pencen ke Prof? Sekarang? Boleh pilih. Masih ada rasanya. Oh, masih ada. Itulah Syahid. Saya ada few things lah. Saya tengok juga yang baru masuk ni, sebab saya hari tu presiden kaki tangan akademik. So saya banyak dapat kita punya persatuan-persatuan. Sebab memperjuangkan kan. Saya kadang-kadang bila dah tahan tengok macam-macam sangat orang buat. Jadi kita, bukan union, kita bukan bawah union. Union ni decree berapa je ke bawah. Di bawah persatuan. Jadi banyak juga dapat input-input. Memang makin lama makin susah. In terms of nak tetap nak jadi apa, satu mula-mula nak tetap, lepas tetap nak naik pangkat kan. Jadi Ya. dulu orang tetap sekejap je, perlu buat sikit je. Sekarang ni macam-macam disuruh buat, jadi saya kesian juga Ya. pensyarah-pensyarah yang baru masuk. Tapi ada je pensyarah yang sangat apa orang kata passionate lah, memang tukar paper keluar 2-3 research geran, hantar 3 research geran dan setahun boleh dapat. Jadi orang yang macam tu dah main masuk lah, tak ada masalah, baguslah dia Ah, masuk. Tapi kalau orang yang cikgu-cikgu, dia orang dah dapat PhD, dia orang nak masuk kan. Saya kata fikir ah, banyak-banyak. Fikir banyak-banyak kali. Sebab memang ada yang cikgu tu masuk, dia elok je tetap kat sana, kat sini tak tetap. Cikgu hmm. kerajaan tau. Tapi dah ada PhD Betul, kan, betul. masuk sini lagi susah. So dia pun terkejut. Dia kata, oh rupanya tak sangka kan buat ni, buat tu, buat ni. Jadi umur makin tua, dia tak sama lah dia punya Energi kita semua kan. energy tu tak sama dengan budak yang baru masuk awal 30-an ke kan. Saya panggil budak je tapi maksudnya orang muda yang baru masuk 30. Yalah, yalah. Dia memang seronok nak buat research, cari geran apa sini. Ini Allah hai. Kesian kakak tu sampai last-last tu lah. Tapi berjaya jugalah tetap tapi lambat sikit. Hampir-hampir juga kalau tak tetap kena habis lah pencen dia. Itulah. Banyaklah at stake. Jadi bukan saya nak menakut-nakutkan. Terus kata macam Betul, betul. ni. Itu reality tu, betul. Macam Saya ada kawan-kawan yang macam Prof cakap yang muda-muda ni, dia orang cakap benda sama je. kalau dia orang suka, memang ini tempat dia. Sangat akan laju. Entah-entah dalam masa berapa tahun dah jadi profesor pun. Boleh. Tapi kalau macam saya kata kat sana you have more time. Lepas tu you pula boleh Banyak buat masa, banyak masa. banyak buat program, training. Sebab itu pun kita punya sumber income kan. Jadi kalau memang boleh buat kat situ lebih baik you have more time go ahead. Tapi kalau kat sini banyak lah. Yalah. Kena geran publication. Itu Ya. je lah kerja. Lepas tu pula grant sekarang Prof, dia kena collaborate dengan industri. Dia ada kena, Industri, itu yang bangsa. kawan saya duk pening tu. Betul. Dia tahu Sama tak abang aku kalau ada research company. ni? Kalau Ya. research universiti tadi tu Shawfield tu UPM UPM. lagi lah teruk. Lagi teruk. Dan student pula memang wajib Scopus. Jadi saya ni masih mempertahankan lagi. Saya kata jangan nak wajibkan student kita Scopus. Kata kan. Kami Betul. menentang lah kan. Sebab menganiaya student. Tapi sebab ranking, ramai yang duk nak buat benda tu kan. So far Ya. lagi lah. Tapi tak tahulah kalau kata akan diubah satu waktu nanti kan.
Itulah Sebab nasib dia baik ada level. wajibkan. Itulah Syahid, dia ada level. Ada student yang boleh go ahead, tak ada masalah. Ada student yang tak boleh dan bukan aim dia pun untuk Scopus apa semua. Okay, dan kita Betul, bagi betul. juga dia graduate kerja dia buat dah mencukupi kan. Ya. Biasa Prof, orang yang kejar Scopus, Q semua ni, saya dah nampak dia macam related dengan kalau dia tu pensyarah, dia tu pensyarah IPTA kan? Tak, Prof? Hmm. Sebab macam saya kerja industri ni macam tak effect. Dia Betul punya Q agak dia. ranking. Tapi saya rasa kalau Oh. IPTS yang macam Taylor, Segi, Ha. yang tengah kejar juga tapi dia orang mungkin Ha. dia orang macam play smart lah. Dia orang ada cara lain. Wallahualam. Ya, ya. Macam UTP, MU pun main juga benda tu. Dia Ya. kejar juga. Saya tengok itu hari dia buka kerja kosong untuk jadi pensyarah, tapi dia kata anda boleh belajar, bukan jadi pensyarah, jadi student belajar percuma, tapi anda wajib keluarkan research untuk Q berapa. Sekarang ni kalau ada dia nampak dia punya game dia lah. Dia Betul. bagi belajar free, tapi wajib keluarkan artikel on behalf of them lah, nama universiti dia orang. Itulah. Banyak sebenarnya politik dalam, saya pun terkejut sebab saya pergi Oxford betul balik. Waktu kat sana pun saya tak teruk kena macam ni kan. Tapi bila balik, oh macam ni game dia rupanya. Macam-macam lah saya tengok cara dia orang nak mendapatkan paper tu. Saya tak adalah impress sangat pun bila orang kata oh dia ni tinggi, dia ni Scopus, dia ni WL. Untuk saya kena check betul-betul kat dalam tu memang betul ke ataupun sebenarnya adalah cara-cara dia orang kat belakang. Which is Betul. sad lah. Actually it is sad. Saya pun baru balik Indonesia ni. Dekat situ pun dia orang pun dah terkejar-kejar benda ni. Lepas tu saya tegur lah. Saya kata bukankah kita ni pemikir, sepatutnya kita di universiti kita lah pemikir, kononnya sarjana lah apa semua kan. Kita pula macam lembu dicucuk hidung kan. Just for the sake of this, hilang letak semua fikir tu kat tepi, ikut je kan apa yang pemerintah beritahu untuk kejar ranking benda-benda ni kan. Sedangkan kita mengabaikan benda-benda yang lebih penting lagi daripada tu. Lepas tu duk kata tak nak berkiblatkan barat, tapi inilah kiblatnya kan. Tapi saya faham juga kenapa. Jadi saya selalu dalam dilema Syahid. Saya selalu dalam dilema. Bila saya nampak Prof, contoh Syafil lah, Syafil ni dulu dia belajar sama dengan saya kat UTM dulu, so saya duduk rapat dengan dia. So saya nampak dia ada possibility yang sebagai pensyarah muda lah, sebab dia boleh create satu LLM khas untuk detect bila orang sumbing, dia boleh letak kamera and then AI dia boleh tahu sumbing ni nanti nak ni kat mana semua. So tapi dia buat tu kat luar negara, kat Jepun. Bila balik Malaysia, dia disebutkan benda-benda macam ni. Saya nampak dia punya ilmu tu dia dah tak guna dah, duduk sibuk nak kerja. Saya kesian dekat dia. Lepas tu pula macam saya contoh kan, bila kami saya dengan abang saya orang industri ni, kita orang nak propose kat government, dia ada satu department yang secret lah. Dia orang ni memang dia orang tak boleh access network, tak boleh masuk phone dekat dia punya data, sebab dia orang memang dia orang ni macam kalau Israel kita punya ejen Mossad lah. Kat Malaysia dia ada ejen dia. So dia orang ni tak boleh access by network, takut nanti kena hack. So dia orang ni memang duk minta local AI. So abang saya dapat projek tu, dia suruh saya study. Saya pula study level saya lah dengan komputer saya macam ni. So Dr. Syofil kat UPM dia orang ada dia super komputer tu. Jadi sebabkan saya nak collaborate dengan dia nak buat benda dia tak ada masa. Sayang. Patut benda tu boleh bagi balik kat government. So kan industri macam saya apply. Saya nampak lah benda tu sayang. Betul. Tapi masalahnya dia sibuk kan nak kena pastikan paper itu ini kan. Ada paper. Sedang benda ni very secretive, mana boleh kita nak ni lagi kan, dan benda tu memerlukan masa pun nak build semua tu kan. Dia tak boleh, dia setiap tahun KPI kena keluar dah. Jadi itulah saya nampak sayang lah. Banyak Bro, bila kami duduk industri ni, government banyak minta benda kat orang industri. Orang industri, kita tak ada expertise untuk study lama benda tu. Yang ada hanya universiti. Profesor, doktor semua sibuk pula dengan yang nak kerja Q tu. Kita nampak benda tu berpusing kat Malaysia ni. Nak buat Q tu bukan senang, dia ambil masa untuk betul-betul kan. Betul lah, tapi masalahnya dia orang nak kalau boleh setiap tahun ada. Kata ya Allah, research ni dia memerlukan masa. Yang saya katakan macam ni pun kalau nak Scopus pun saya kata banyak lagi ni nak kena tambah, mungkin nak collect data lagi ke kan. Jadi benda tu semua memerlukan masa, tapi dia orang expect, itulah sebenarnya ramai juga gunakan student pun terpaksa, ada dikerahnya student untuk buat benda tu. Saya tak hati lah, saya tak hati biarlah student asalkan dia grad, so
apa yang dia nak. So dia takat sebab ada je yang passionate sangat-sangat macam dari China tu. Saya melalui dia yang duk push saya, dia nak publish Q1 lah Q2 jadi kita follow je lah, kita bagi kat dia boleh buat dan dia memang boleh sabar, dia boleh tunggu kan bertahun-tahun untuk dapat paper gitu kan. Tak ada masalah sebab universiti dia nak, jadi dia kena buat. Kita opsi tak syaratkan pun. Tapi ada yang student tak kisah, yang memang asalkan saya boleh grad, thesis saya pun okey kan. Saya tak boleh nak nulis untuk Scopus yang entah mengarut-ngarut dia minta ni tu kan. So kita follow je, saya okey. That's good lah Syahid, saya rasa awak on the right track dan tadi pun dengan input yang bagus ni, saya rasa boleh menambah lagi lah your findings tu untuk nampak lebih matang, lebih masak, lebih mendalam sikit. InsyaAllah. Sebab saya risau juga, saya ni sebab banyaknya selalu duk buat PhD. Tapi saya macam tak boleh nak bawa level PhD tu kat master, kesian pula kat awak kan. Nanti Betul Prof. Kasihan ni lah saya Prof. Sebab saya duk fikir macam ni, bila Dr. Izan minta benda-benda yang high, saya dah harap lah Prof dekat belakang duk backup saya, kata janganlah dia master lagi. Itulah macam nak cakap je, ini level master je, janganlah tinggi sangat kan. Tapi kadang-kadang kami banyak lagi student PhD daripada student master. Sebab master ramai yang tak buat thesis, dia suka buat coursework. Baru ni Prof, sebelum ni ada satu saya join lah yang dissertation proposal tu daripada master juga tapi student luar negara. Ya Allah, saya baca video dia, saya record lah. Ya Allah, bersepah dengan tak mirror antara question dengan dia punya objektif, research question dengan objektif. Memang dok kena bantai lah dengan panel. Tapi macam tu pun lulus. Betul hati saya, senang ni lulus ni. Dengan dia jawab dan pakai AI, kita tahulah dia macam mana. Bila tanya, dia jawab dengan perkataan AI. Lepas tu dia lama. Siap panel tu tanya, awak buat apa tu? Boleh tak awak cakap dengan bahasa awak sendiri? China ke? Ni student tu luar negara, saya tak pasti. Middle East. Tak pasti nama dia apa, lelaki. Tak, Middle East. Dalam Middle East lah, Middle East. Iran macam tu. Saya tengok memang bersepah lah dia punya. Tapi boleh dengan lepas jawab tak ikut. Tapi lepas juga. Itulah hati saya, insyaAllah harap lepas ni. Itulah masalahnya. Fail tu. Kesian kot kat dia. Panel kesian kat dia. Kita mengharap dekat dia punya Vipa nanti dia akan baiki lah. At least macam nampak dia effort tu kita lepaskan dulu. Tapi macam saya kadang-kadang kita beritahu dekat supervisor tu lah, ni apa ni macam ni kan, tambah lagi macam tu lah. Kita boleh beritahu kat supervisor dia lah. Itulah. Yang tadi saya kena terkejut. Weh, detailnya. Hak editorial tak senang ni betul-betul. Tak, saya suka. Memang saya sebenarnya letak hari tu pun ada satu lagi PhD ni pun. Saya tengah fikir saya nak bagi kat siapa sebab saya tak nak orang yang tak baca. Atau dia main ChatGPT je. So saya nak orang yang dia baca supaya nanti dekat Viva terakhir tu awak tak kena teruk. Akan kena, bukanlah tak kena teruk, akan kena definitely lah kan, orang nak perbincangan ilmiah apa semua, tapi at least dah ada aspek-aspek yang dah dilihat. Itu yang saya kata, saya nak try lah Uzair ni, saya tak pernah lagi ni kan, bagi kat dia. Bagus Prof, betul, dia baca. Dia baca, dan ada satu lagi lecturer, ada satu PhD ni pun, saya tengah ding-dong, saya nak bagi kat siapa. Lepas tu saya beritahu dekat Adin lah, saya kata bagi yang ni, sebab dia ni, saya rasa akan lebih membaca student ni punya berbanding Prof Madya ni. Lepas tu Alin pun setuju, mungkin dia pun pernah masuk sesi-sesi. Dia kata ya betul, doktor yang adalah seorang lagi ni pun dia memang detail orangnya kan. So saya kata kat saya tak apa, dia detail sekarang daripada tak detail sekali dapat examiner luar yang lagi dia bagi macam-macam kan, lagilah pula sedih kan. Saya dah prepare sebenarnya Q&A Prof. Macam Prof cakap lah, ada kita boleh pakai ChatGPT. So saya masuk, isikan prompt, hasilkan Q&A antara panel dengan saya untuk level. Saya tengok AI ni macam tu lah, bila kita tak pergi framework kat dia, soalan dia kadang bukan-bukan. Saya kata ini bukan level saya nak menjawab ni. Lepas tu saya rendah hati saya kata janganlah panel ni pakai ChatGPT dengan Gemini suruh buat Q&A, mati saya. Itu saya rasa kita tengok Ais Hadi ni, saya rasa dia tu guna AI tu. Sebab dia tak join, biarlah dia. Faham. Saya tak nak, saya nak humannya voice, tapi kita guna untuk brainstorm. Saya suka juga, kadang-kadang ada point of view yang saya tak nampak dari AI kan. Mungkin dia nampak, jadi
is good, tapi the human voice tu masih perlu banyak Betul. guide dalam Betul. hal tu Satu lah. lagi Prof, saya nampak kalau panel tu truly sebab panel yang biasa access ni dia tahu perbezaan level master dengan level PhD. So kalau dia pakai ChatGPT, at least dia tahu soalan ni tak relevan ni. Kalau dia truly pakai AI semua, dia main tanya je. Dia ambil je. Nanya budak tu. Nanya Betul, dia student. akan ambil. Betul, betul. Walaupun dia sebut dekat ChatGPT dia prompt tu, dia kata ini master pun takkan sampai. Dan itu masih tak sampai level lagi. Maksudnya untuk ChatGPT faham dan keluarkan accordingly lah. Saya kadang-kadang guna bila topik tu macam kita orang tak adalah expert ramai sangat expert dalam semua perkara. Jadi macam contoh saya networking, protokol IP routing, kadang-kadang dia orang bagi juga kat saya kata, ya Allah ini bukan bidang saya pening juga kan. Tapi bila tengok balik, taknya supervisor dia je dalam bidang tu. Jadi nak tak nak terpaksa bagi. Jadi untuk memahamkan tu memang terpaksa guna ChatGPT lah. Ni apa benda, dia cakap ni betul ke tak kan. Checking yang tu saya guna ChatGPT. Tapi bila nampak longgar metodologi, mungkin ada part yang kita nampak, itu kita boleh bagilah dalam human kita lah kan. Tapi benda-benda yang konten yang saya tak faham, saya guna ChatGPT. Betul. Term-term lah. Terms dia betul. Jadi saya rasa itulah memang ChatGPT, saya guna secara general lah ChatGPT. Yang dia macam Colgate kan. Sebenarnya kita tengah cakap pasal ubat gigi tapi kan. Tapi maksudnya saya guna LLM ni saya rasa memang sangat-sangat helpful, tapi itulah bahayanya bila kita jadi terlalu addicted lah. Ya. Terlalu dependent. Saya pun kan banyak buat training. Saya banyak buat video. Mostly untuk pensyarah. Jadi saya akan keluarkan satu video cara untuk seorang panel assess student. Takut ada setengah pensyarah ni, dia macam terlalu excited. Dia ambil prompt saya semua, nanya student lain. Allah. Kan? Takut dia ada satu mentality macam, ni kena test ni. Saya macam simpan. Sebab saya tahu benda tu tak quality. Dia kena ada human touch juga. Faham. Betul. So, apa tadi tengok kamera saya rosak balik. Itulah masalah. Anyway, itulah hari tu pun bila Syahid ni, saya sebenarnya waktu tu kat tengah kat Pekanbaru tu yang saya nak check slide pun tak sempat bagi tadi pun saya pun baru sampai semalam. So saya memang tak sempat lah. But I'm sure you are okay. Walaupun awak tanya ada apa lagi tak Prof nak bagi, saya rasa dah okay dah. Dan I know you would have orang kata sparring dah dengan AI awal-awal untuk mempersiapkan sparring dah Prof. Saya dah buat Q&A tu. Sebab saya kata ini orang bagi training kot. Apa dia? Sebab apa? Itu yang antaranya saya tambah tu dalam saya punya tesis tak ada. Kenapa saya punya 50 je? 50 je participant sample. Saya pun cari. Sebab saya banyak pakai reverse Prof. Contoh saya bagi kat AI, so dia create Q&A. Sambil tu dia bagi kat saya reference kat mana benda tu. So macam semalam baru saya jumpa ada 2 artikel yang menunjukkan sampling, jumlah sampling yang sesuai. Dari sebenarnya saya tak jumpa. So saya buat reverse balik baru saya jumpa benda tu. So banyak cara lah bila saya menulis tesis ni, saya buat reverse prompt balik. I see. That's good. Alhamdulillah. Kan itulah saya tengok ada certain orang dia buat research ni, dia buat research gap tu dengan cara dapatkan gap suruh AI cari artikel. Ada setengah macam saya cuka sparring dulu, lepas tu dah dapat poin-poin dia pergi cari ada tak artikel ni. Your reverse engineering dia. Faham? Reverse balik. Right. Kalau tak Prof nak baca banyak artikel tak sempat Prof. Tapi itulah dulu training kita orang, tapi itulah saya nak cakap macam mana Syahid, saya tak boleh nak cakap kena buat macam kita orang dulu, tak boleh juga kan, dah ada tools tu sekarang, why not? So itulah beza dia. Dulu zaman memang membaca setiap satu paper dengan sangat detail satu persatu kan. Ada LLM yang nak bantu kita. It was crazy. Betul, tapi itu masih okey lagi. Itu zaman saya dah benda tu soft copy. Saya dulu pernah kerja library waktu dekat US. Jurnal dia yang manual tu besar-besar. Saya kata siapa lah membaca. Waktu tu tak tahu PhD, master sangat kan. Memang itu kerja dia orang. Pergi ambil tu jurnal tu. So tebal-tebal tu baca kan. Lagi dahsyat. So dahsyat lah tu. Zaman saya at least dah suruh copy. At least boleh control F. Fine tu. Korang lagi LLM dah boleh summarize kan pun kan. Benda tu siap boleh tolong cari lagi siapa yang cakap apa kan.
Ya. Sangat Jadi mudah Dr. lah. Dr. Uzai nak testing saya tu. Awak pernah pakai nak buat LM tak? Saya tahu POA dengan WLM dua benda berbeza. Dia nak test saya tu. Saya cakap, doktor ni nak test saya ni. Dia sebab sekarang kita orang tengah guna notebook LLM. Mesti dah Ah, subscribe. So everyone kena belajar guna. So ah, itu kot saya rasa dia pun macam, walaupun kita orang ah. technical AI tapi kita orang tak guna tool sangat Syahid. Betul, betul, betul. Saya faham. Ah, Ah. Saya rasa macam Betul bila ni dia perlu bermula je. dengan orang malas, Prof. Tak macam saya lah. Saya jadi malas. Betul guna tu. So kita pandai buat tu. Orang-orang lama Kan. dia dah biasa baca manually. Tapi excited juga bila berjaya buat dengan tu. Cepat juga benda ni, lagi cantik pula tu. Okey lah. Tak main dalam guna Canva, guna notebook LLM je terus kan. Especially bila Tapi nak Prof, cepat. saya tak tahu lah, saya tak pakai ChatGPT, tak saya pakai Noble LM dengan ni. Ah, Contoh Noble LM kalau guna untuk kita bagi satu maklumat, minta dia refer balik dekat dokumen mana, okey. Tapi hmm. dari sudut maklumat yang dia bagi tak lengkap, Prof. Ini Oh. banyak kali saya jumpa. Contoh macam research question kan. Okey, Hmm. saya cakapkan dia based on my thesis, what is my research question. Dia akan bagi sama ada summarization ataupun dia pendekkan ayat. So kita kena pergi balik baca artikel saya, ambil ayat yang penuh. Satu, Noble LM dia punya engine dia pakai engine yang backward daripada Gemini chatbot biasa. Gemini chatbot Okay. sebab Noble LM biasa dia pakai yang backward sikit. Tapi saya Oh. pakai Gemini chatbot yang dekat website dia, yang tu better. Itu lebih bagus ya. Dia memang ambil ayat tu full. So saya kalau orang guna Noble LM ni untuk create idea ke memang masalah. Kalau sekadar Hmm. nak reference boleh. Ah. Saya dah, Orang banyak guna masa saya nak buat slide. banyak guna untuk ni je, buat infografi, buat nota je. Oh, betul betul. Not to do research lah. Saya tak nampak notebook LLM. Oh, Saya tak not good. pakai untuk Oh. Lepas tu Prof, saya pergi government buat training untuk Kuskop baru ni. Dia, dia orang, itulah dia orang nak belajar Gemini semua. Dia orang main tarik-tarik data. Contoh macam dia orang punya bos dia orang bagi Excel, bagi format Excel lah, bukan format uh, CSV. So dia orang main tarik, suruh summarize. Lepas tu ambil PDF, tarik, suruh summarize. Lepas tu dia orang pun tunjuk kat saya, tengok Sesha benda ni boleh buat macam ni. Lepas tu saya cakap kat diorang, sebelum korang tarik tu, pertama pastikan dia baca habis tak dokumen tu. Kedua, dia baca betul tak. Lepas tu saya demo kat diorang. Contoh, kalau kita tarik dokumen PDF, the same content, PDF dengan format Word, dengan format PowerPoint. Rupa-rupanya tiga-tiga tu cara baca AI tak sama. Lepas tu pun diorang terkejut. Ya ke? Ingatkan main tarik dokumen je. Saya kata dokumen passing tak sama, depend on type dokumen. Rupanya dekat Google dah ada dah. Google dah keluarkan untuk dokumen yang ada picture dengan ada teks, ada table, okey, sesuai PDF. Dia dah bagi dah benda tu. Oh. Lepas tu pula contoh macam table, contoh jadual timetable kan ada gabung-gabung sel tu kan, merge sel. Sama juga. Saya buat testing kat diorang kat Kuskop. Masa tu diorang hire saya untuk buat training AI for data analysis. Saya tunjuk kat diorang apa beza kita ambil clean data Excel yang tak ada merge dengan kita ambil yang ada merge. Lepas tu tunjuk kat diorang, tengok AI baca salah. Yang mana merge cell semua dia baca salah. Sebab dia, Oh. lepas tu saya cakap kat diorang, selama ni yang korang main tarik-tarik ni, dah lah dokumen ni untuk government, untuk rakyat. Macam mana kalau data yang korang keluarkan tu adalah daripada Salah. report yang salah. Dia Lepas tu baru dia orang fikir, lah. betul lah kan. Kadang-kadang dia orang Bahaya tak Prof. double Dia check. macam government. Government sekarang dia orang excited belajar AI tu dekat TikTok semua. Tapi dia orang tak pergi proper training. Saya Betul. risau tu je, data tu data rakyat kan. Tambah-tambah pula kalau dia orang buat satu dokumen untuk apa-apalah Blueprint. MQA ke apa kan yang kan. Tapi benda tu daripada benda yang salah. Dia. Dan dia orang tak ada orang nak check tu yang saya geram. Dia sepatutnya Hmm. kan after dokumen tu adalah proofreader kan kita panggil kan. Dia akan check Hmm. nombor tu semua align ke tak align ke kan. Hmm. Kononnya human in the loop tu lah tapi tak berlaku pun. Tak berlaku Prof. Remind dulu. Baru ni saya pergi untuk peminat buku teks. Dia open je siapa-siapa nak pergi. Saya pergi dekat tu. Panel dia pakai notebook LM. Lepas tu ada bahasa yang salah. Ada dia punya teks yang saya macam Kan. dah lah ni daripada DBP ni. Aduh, itulah. Bahayalah dia government ni. Dia Betul. orang Betul. oh, Banyak juga nampak tapi benda tu sebab dah tak boleh nak dibetulkan. Betul tak Syahid? Dia macam ya bukan ya. tak boleh betul sebab kan
dia dah keluar kan, nak kena prom balik ke and so on. Saya pun tak pasti, jadi dia dah susah sangat, dah cantik dah dapat tu, ambil je kan. Ambil. Dia orang tak semak balik. Hmm. Atau semak pun dia dah Itulah. malas nak betulkan. Macam contoh macam Suno lah kalau buat lagu kan. Dia satu part yang kita tak nak. Masalahnya dia bukan boleh suruh buang part tu je. I mean unless kita music composer ke yang tahu nak cut situ cut sini kan. Jadi kalau dia dah rasa ini dah cantik dah. Cuma alamak ada satu dua part yang silap. Jadi kalau dia generate balik akan dapat totally different. Jadi dia macam tak apalah, pasrah guna je lah yang ada tu. So saya rasa dalam notebook LM pun macam tu. Dia kalau dia prompt balik kan, sedangkan mungkin dia boleh guna Adobe ke Photoshop ke untuk betulkan that image file tu kan. Tapi dia pun tak ada benda tu, tak ada masa dan tak ada expertise. So dia ambil je lah kan. Dia tulisan tu salah pun salah lah sebab dia tak tahu macam mana nak edit balik tulisan dekat infografik tu. Kan. Boleh kan? Kalau notebook LM boleh edit kalau saya dalam training saya pakai Canva, Prof. Canva yang berbayar. Sebab Canva berbayar ni apa saja poster ke apa yang ada teks, dia boleh grab the text, lepas tu kita boleh ubah teks tu. So saya akan ajar dia orang. Sebab dia orang kan sekarang ni buat infografik, notebook LM, ChatGPT, Gemini. Lepas tu pula bila ada perkataan yang eja salah tu dia orang tak reti dah nak prompt saya jadi macam lain tak dia punya poster. So memang saya ajar tarik dalam Canva tu. Canva paling senang. Tarik tu ke Canva. Tapi Canva boleh betul kan tulisan tu? Boleh. Dia boleh detect tulisan. Yes. Once boleh detect tu kita boleh edit lah. Tapi kena pakai Canva yang berbayar. I see. Faham. Okay. Good to hear. Tapi kalau ada keperluan lah kan nak buat benda tu. Okay Syahid. Okay. Put your own deadline. Set your own deadline. Dan habiskan je lah by semester 4 ni settle. Kalau boleh Viva pun settle semester 4. InsyaAllah. Saya fokus lah. Saya kena stop training Prof. Saya training makan masa saya. Cuma kalau nak convo tu saya rasa macam tak sempat lah. Sebab kalau convo kita kena settle semua by bulan 9. Maksudnya nak Viva pun bulan 9, bulan 10 so tak sempat lah. Saya rasa convo tahun depan lah Syahid Okay, convo tak Prof, kalau macam yang apa saya punya journal tu yang Prof bagi ni yang paling cepat Prof, dia boleh daripada UKM. Dia bukan cepat, dia bulan 12 tapi saya rasa okey lah sebab dia tulis kat sini dia twice yearly, June and December. Hantar dulu kat sini tapi saya tengok yang paper tadi tu macam kena betulkan lah mengikut dia punya template ataupun nanti saya baca jugalah part-part yang dah nak dibetulkan tu lagi. Saya nampak memang reference sangat kurang lah Syahid. Kena tambah banyak ini saya tambahkan. Reference saya dalam tesis banyak tapi dekat sini itulah saya hilang pula. Kena masukkan. Tapi yang ni dia tak terlalu teruk lah, cuma dia akan ada AI detector. So saya takut kalau kat sini bila saya baca sekali lalu nampak macam banyak penggunaan AI. So you have to betulkan balik. Sebab tak tahu dia orang ada letak limit ke berapa untuk AI punya similarity AI apa tu kan. Check balik. Tapi biasanya saya nampak sekejap saya check current issue dia orang. Tu issues 2026 punya tak keluar lagi dan dia orang memang 10 paper je. 10 artikel lah dia orang cuba dapatkan macam dulu. Saya punya okey lepas jugalah. Student punya. Dia punya ni pun quite easy lah, saya nampak tak susah. Just try, tapi hantar. Kalau kata by bulan berapa tak ada result, nanti saya bagi satu lagi journal yang kawan ada yang college community punya journal yang kena hack tu. Sekarang tak boleh nak submit sebab tengah down lagi. Okay. Dia boleh insyaAllah ni at least okey lah ada nama UKM, bahasa teaching, learning, higher education. Kena lah tu kan. Betul. Alright. Okay, selamat ni Raya Haji balik ke mana? Saya balik Kedah Prof. Bila gerak tu? Hari Selasa. Saya tengah cuti ni tapi bini saya kerja lagi. Hari Selasa pun dia kerja. Saya balik kerja pukul 6 tu baru balik. Balik bertolak. Jam lah. Dengan jamnya memang bertakbir atas jalan lah bertakbir. Allah sedihnya. Jauh tu Kedah kan?
Jauh Prof. Dekat Kulim. Kalau tak ada jam dalam 4 hours. Kalau jam biasa boleh pergi 8 ke 9. Allahu Akbar. Okey, Hmm. saya doakan dipermudahkan. Saya pun esok lepas kerja baru balik kot sebab rumah dekat dia, rumah mak dekat Beruas tu. Oh, Tak okay. jauh Betul tengok mana. Prof ada masa lagi ni. Sebab orang semua tak ada je waktu ni, tak diganggu, senang Ah, nak membaca paper, nak itu ini. Ada student ni ya. PhD punya pun dia baru hantar apa semua kan. So terima Ah, saya masuk balik Wesak, lepas cuti Wesak kan, kita orang pun cuti juga kan sampai Selasa. hmm. Cuma hari Khamis tu saya dah gerak pula lah ke Viva kat UTHM. Lepas tu baru Ah, macam okey sikit. Tapi itu pun ada dalam 2 minggu. Tapi akan sibuk dengan nak habiskan kelas lah. Tapi sebagai InsyaAllah dalam pesawat masa tu saya sempat kot betulkan. Tapi report dia hantar bila Prof? Dia punya rumusan tadi. itulah harapnya dia PhD. hantar by tomorrow. Tapi kalau dia pun dah start Oh, cuti, nampak gaya melepas nak Wesak. raya. Tapi tak apalah, Ah, betulkan berdasarkan apa yang ada lah ah, tadi yang dapat tahu secara lisan. boleh. Eh, Saya pun record screen tadi tapi nanti saya boleh tengok balik. Summarize kata kan. Alright, Ah. okay Syahid. Okay InsyaAllah jumpa Prof. lagi Okay, ya. selamat Hari Raya juga. You too. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi